Kreativiti seorang juruteknik kilang menghasilkan kraft tangan daripada kabel pengikat atau kabel ties amat mengagumkan. Kraft tangan itu bukan saja cantik, malah menarik perhatian ramai setiap kali Fadil Yusof membuat jualan di pasar pagi atau tempat tumpuan awam sekitar Kedah dan Pulau Pinang. Antara yang dihasilkan daripada kabel pengikat yang mempunyai pelbagai warna itu termasuklah kraft tangan menyerupai laba-laba, lipan, rama-rama, udang galah dan kalajengking. Hasilnya, penghasilan kraft tangan yang bermula dengan modal RM500 kira-kira 4 tahun lalu itu menjana pendapatan tambahan sehingga RM2,000 sebulan kepada Fadil. Setiap kali cuti, jika berpeluang melawat lokasi menarik atau tapak karnival di seluruh negara, Fadil turut membawa sama kraft tangan pengikat kabel itu untuk dijual dan dipromosikan kepada orang ramai. Kalau yang kita lihat besok punya tu dalam macam 2-3 minit lah kalau besok. Tapi kalau yang paling lama sekali dekat 3 jam lebih. Besok yang hard spider besok. Kalau yang lama tu lipan lah. Lipan, udang pun tinggi. Sikit petak tu colour dia mahal. Tengoklah kalau macam kalau yang RM5 tu kena buat 14 batang. Kalau hak besar RM10 tu 30 batang. Itu lah. Asyik tengok. Betul-betul orang minat. Memang dia. Okey, tadi saya main tadi pun dalam sampai 3 kot. 3 pun kan. Dalam masa saya tengah pasang tu pun kan benda ni dah jadi viral. Tapi dia jadi syok lah. Dia jadi tengok kita terus dia beli tau. Tadi abang tadi beli daripada Shah Alam. Dia main kenduri. Kita dah main kenduri dia main sini lah. Dia tentu saja tadi ingat 560 lah.